ejen takaful hadirkan diri. Saya terfikir kalau mati sebab lumba macam RZ member tu boleh claim ke? Daripada Sahari Samsul. Okey. So, fahamkan dulu pasal package yang diambil lah. So, kalau katakanlah macam diambil takaful, hibah takaful yang ada manfaat basic kan, masa kematian, kemudian ada manfaat kematian disebabkan oleh kemalangan. So, itu adalah dua manfaat berbeza. So, kalau katakanlah manfaat kematian, basic ni, asas ni, manfaat asas ni, kalau meninggal dunia sebab apa pun di cover. Termasuk sebab bunuh diri. Cuma kalau bunuh diri ni ada syarat dia. Kan? Sebab kematian bunuh diri ni, kalau katakanlah dia meninggal dunia disebabkan oleh bunuh diri, dalam masa 12 bulan pertama dia ambil polisi. So, dia company akan pulangkan balik semua sekali duit yang dibayar. Sebagai contoh, katalah dia bayar RM200 sebulan. Coverage setengah juta contoh. Okey. Baru bayar 10 bulan, RM2,000. So, meninggal bunuh diri. So, RM2,000 tadi tu, dia akan pulangkan balik duit kepada waris si mati lah. Tapi, kalau katakanlah dia bunuh diri selepas daripada 12 bulan, so, duit tu coverage akan dapat full lah. Dapat full. Cuma, macam biasa, dia punya proses dia agak rumit sikit lah. Macam-macam lah nanti dia akan minta dokumen, kenapa, semua everything kan. Itu bab claim tu kemudian. Okey, yang paling penting satu lagi, untuk benefit yang kedua adalah kalau orang tu ada ambil sekali manfaat tambahan, iaitu kalau meninggal dunia sebab kemalangan. Meninggal dunia sebab kemalangan. Kalau meninggal dunia sebab kemalangan disebabkan oleh kemalangan biasa yang tidak melanggar undang-undang ataupun bukan extreme sport yang yang tidak dideclare. So, maksudnya kalau katakanlah macam dia masuk extreme sport, kalau RZ member ni consider extreme sport lah. Sukan bermotor kan. Okey, kalau katakanlah masa ambil proposal tu, masa kita sign up tu, declare memang dia terlibat dengan sukan pemotoran. So, yang tu dah declare semua everything, chances nak dapat dua-dua tu, manfaat asas dengan manfaat kematian sebab kemalangan, chances very high boleh dapat. Tapi kalau katakanlah macam dia tak declare, tak declare, kemudian meninggal dunia semasa berlumba, RZ member. So, chances nak dapat tu untuk kematian disebabkan kemalangan mungkin akan ada masalah. Yang kematian biasa memang dapat, kematian kemalangan akan ada masalah. Okey. Kalau katakanlah dia on the way, dia telah on the way pergi dan on the way balik, naik motor kat highway, tiba-tiba meninggal accident. Kecuali dia tidak didapati bersalah lah. Kan, contoh macam dia meninggal dunia secara dia berlumba haram. Ada CCTV, ada dashcam ke apa kan. So dia buat Superman, dilanggar undang-undang. Yang tu meninggal biasa cover, meninggal accident tak cover. Tapi kalau kata dia buat motor ikut undang, pakai helmet semua, lesen ada semua, tiba-tiba mungkin orang langgar ataupun dia sendiri terbabas atau dia mengantuk, tertidur, langgar, insiden mati, yang tu di cover. So fahamkan satu benda lah, konsep dia senang je. Kalau meninggal dunia biasa ni, apa-apa pun cover. Tak kisahlah sama ada natural death ke, accidental death ke, buat jenayah ke, tak buat jenayah ke, cover. Tapi kalau untuk kematian disebabkan oleh kemalangan, kematian disebabkan oleh kemalangan, kalau dia melibatkan benda-benda yang melanggar undang-undang, yang tu tak cover. Dan kalau nak dispute pun banyak proses lah. Macam kalau nak lawan balik tu banyak proses dia. Dan kalau pengalaman saya, memang kalau katakanlah disebabkan kemalangan disebabkan oleh kematian disebabkan oleh kemalangan yang melibatkan melanggar undang-undang, memang tak cover. Sebagai contoh, saya pernah satu kes dulu, saya handle claim. So, dia bawa kereta accident dekat Myanmar Ratu. So, meninggal accident. So, meninggal accident. Lepas tu cek, rupanya dia memandu dalam keadaan pengaruh alkohol. Okay. So, meninggal dunia dapat duit. Tapi ada tambahan satu lagi manfaat kematian disebabkan oleh kemalangan yang tu tak dapat sebab dia langgar undang-undang, memandu dalam keadaan mabuk ataupun ada di bawah pengaruh alkohol lah. Jadi kat situ kena bezakan antara basic death benefit dengan accidental death benefit. Okay. So harap dapat menjawab soalan. So sekiranya ada soalan lain, boleh
letakkan di ruangan komen, insya-Allah saya akan jawab.